Assalamualaikum guys, welcome to my channel Cuan TV. Oke, hari ini vlog saya Ariada bersama dengan kawan-kawan kerja saya. Oke, tapi kali ini saya solo lah, sebab ini saya di kampung, ada urusan yang perlu diuruskan. Mungkin lama juga lah di situ menguruskan hal-hal yang penting. Jadi hari ini pun bukan semua pasukan saya nih, kru saya join, mana yang free lah. Incas saya bawa nih. Jadi ada beberapa orang lah yang join saja untuk beriadah malam ni pula kerja guys. Hari ini kita mandi sungai di pusat rekreasi Ulu Cepur nama dia, di Perak nih ya. Jadi tempat ni memang masuk dalam kawasan kampung lah. So di hujung sekali sungai dia. Memang cantik guys, nanti kamu tengok nampak. Jadi masuk nanti sana guys, di dekat depan tu dia ada pondok pengawal. Masuk kita kena bayar lah. Kalau untuk satu kereta ni RM5. Dia cas masuk dia lah dalam. Kalau motor dia ingat macam RM2 lah kalau motor. Ada kalau kereta tak kisah berapa ramai pun dalam kereta tu, janji satu kereta tu masuk RM5. Nampak rumah-rumah. Assalamualaikum. RM5 ya, Pak? Okey. Terima kasih. Ya, sama. Okay. Kan guys, kalau motor dah silap macam RM2 guys motor. Okey. Jom kita tengok di dalam. Wah, ada orang jogging guys. ada sekumpulan jogging. Tengok ada orang pasang kemah sini. Mungkin yang pasang kemah ni seharian ada orang ni, pagi ke petang. Jadi kami ni pun mungkin sekejap je mandi-mandi, kudap-kudapan sikit, lepas tu baliklah sebab malam pun mau kerja lagi. Tengok lah, sepanjang-panjang ni lah guys sungai dia, sampailah ke belakang sekali. Oh, sini pun kosong. Ada orang. Cantiknya yang situ. Dia ada orang. Padahal hari ni hari Minggu guys, so mungkin di atas ramai orang. Ni sepatutnya kalau Ahad. Sepatutnya guys, kalau hari Ahad, Sabtu atau Ahad penuh. Memang penuh. Mungkin sebab cuti sekolah ramai yang balik kampung ke, ada yang bercuti ke keluar ke kan. Ada juga situ kosong. Kalau tidak sepatutnya susah mau tengok kosong sungai ni. Tapi banyak tempat yang kosong. Saya pun kerap juga datang sini, tapi itulah. Nanti kalau sudah bini balik, bawa datang sini lah. Saya bercadang kalau family datang sini, sekali lagi saya mau bawa family sini. Okey, sini dia ada jual-jualan. Ada kedai makan, ada warung situ. Tapi rasanya dia belum buka ni, sepetang sikit tengah hari. Mungkin tengah hari lah, atau petang lah nanti dia buka. Okay. Ada playground, simple-simple lah playground dia ni. Banyak kereta sini tu, mungkin sini banyak lah family sini. Oh lama.
atas kali ini macam ramai aja atas kali ini. Alamak. Tengah-tengah tadi kos. Alamak. Ramai lah pula sini. Tuh kawan saya guys. Kawan saya tuh. Oke, kami ambil pot di ujung sekali sini. Ujung sekali. Nih kawan saya pun ada sudah parking sini. So guys, saya pun sudah sampai. Oke, sekejap lagi mau pergi situ lah. Jumpa kawan dulu. Tapi kalau tengok keadaan dia ni, sungai dia ni agak aneh sikit lah. Kawan saya. Tuh kawan saya. Ini kawan saya. Ya, kawan. Ya. Lagi. Kawan saya mau terjun sudah. Situ lagi. Jauh nak nampak, jauh. Jauh nak nampak. Okey. Tuh. Jadi guys, mau tengok keadaan di bawah, mari saya bawa kamu di turun bawah. Jom. Oke guys, mari kita turun ke sungai. Saya mau bawa kamu tengok sungai di sini macam mana. Jadi keadaan sungai dia macam ni lah guys. Ini kawan saya. Oke, itu pun kawan saya. Jauh. Tengok guys. Sungai ini biasalah kalau di Semenanjung nih memang sejuk lah guys. Aduh. Kawan saya, ini kawan saya. Jadi tunggu guys, saya bagi panjang guys. Guys, beginilah keadaan dia guys, sungai. Oke. Jadi adalah kawasan-kawasan yang dalam tuh, macam sini dalam sedikit. Dia bukannya kita mau mandi macam mandi swimming pool. Sungai ini bukan kita mandi macam kita mandi di swimming pool tuh. Sungai ini macam kita mandi-mandi berendam. Sebab sejuk kan. Oke. Jadi mandi dulu guys. Tadi sebab sejuk. Jadi oke. Family pun sudah sampai. Family sampai. Ini incas saya. Dia sudah sampai. Makan. So kami ada buat kudap-kudapan sedikit lah. Menunggu ada lagi satu family, tapi entah dia pukul berapa datang. Sekejap lagi saya try call lah. So ini kami punya family kecil lah, pasukan. Beriadah hari ini sebelum yalah malam nih kami kerja kan. Jadi ambil masa untuk beriadah dengan ini keluarga kecil kami lah guys, dalam Bomba kan. Satu balai itulah family kami. Jadi kadang-kadang setiap ujung minggu kami spend time macam ni lah. Cuma kali ni beza dia, saya dah bawa family lah, family di kampung kan. Oke. Oke guys, nanti kita tengok lagi. Kita mandi sungai lagi. Satu je. Yeay. Bye. Kayaknya lebih atas. Jam berapa? Cinta ada mau cakap apa Cinta? Cinta, ada mau cakap apa Cinta? Cinta mau cakap apa? Oke, coba cakap begini. Hari ini kami di sungai. Cinta. Ikat ya, lembangnya. Wow. Ada dia. Rasa-rasa. Buat rasa-rasa. Lebih ke tuan? Hah? Diam dulu.
Sejuk. Sejuk. Kak, lebih apa? Subscribe, like, subscribe channel Bibi kak. Hello guys. Rampung jam. Cara tu lah. Oh, sini dalam. Bang, hari ni kita buat apa ni? Hah? Hari ni kita buat apa? Sungai sungai lah. Sungai. Sungai sungai. Huyo, ada pelampung. Apa? Apa kita kawan ni? Ah, alamak. Alamak. Bila kau kata. Mana ada TV? Mana? Malam. Yang ni anak-anak cinca saya. Pakcik dirikan lah tadi. Pakcik dirikan tadi. Ni pakcik dirikan tadi. Pakcik dirikan tadi. Okay guys, ini salah satu aktiviti kalau mandi sungai, kita kena dirikan batu ni. Kita kena dirikan batu ni. Kadang-kadang kita dirikan batu yang besar, ni batu try batu kecil. Batu kecil ni susah sikit. Berjaya. Jangan goyang kan, jangan. Tengok. Batu ni berdiri. Tengok. Goyang sikit je dia akan jatuh. Goyang sikit je dia akan jatuh. Jalan bawah ni ya? Bawah ni. Sini ya? Jalan bawah ni. Wah, naik. Laluan naik dia penuh dengan onak ranjau berduri. Hello. Jom. Saja. Kamu tak ajak Rina Doi. Datang hari ini. Jangan jadi seperti apa itu tadi? Jadi seperti air tisu. Okey, kami pun sudah selesai mandi-mandi. Jadi hampir tengah hari sudah sekarang ni. Okey. Kalau Salin-salin baju dulu, jadi boleh rehat-rehat sekejap. Boleh makan. Makan ala kadar sajalah sebab roti. syok-syok mandi je ni hari ni. Dekat jatuh.
Jatuh sudah. Oh. Bukan lagi dekat. Macam sedap tahu kita hidup bau dia. Boleh sih kita? Boleh. Oh, memang sedap tuh. Jadi Oke guys, nih kawan baru sampai guys. Kami sudah siap mandi. Ana. Kami sudah siap mandi. Tapi tidak apa, orang boleh mandi. Kami boleh rehat-rehat lagi sini, santai-santai. Uyo besarnya sudah dia, oi. No. nah kan sama, Pak. Oke, hari ini kita ada dekat Bamborin Lata Cepur, Ulu Cepur. Di sini kita nampak air sungai. Memang fresh, guys. Memang fresh. Lepas mandi ini fresh sikit lah. Daripada yang bangun pagi tadi kan. Pas bangun pagi kita pergi jogging, and then baru kita mandi dengan kawan-kawan lah. Kawan-kawan semua. Ini kami ambil camp yang paling ujung sekali, nombor 34. So, apa yang boleh dikatakan hari ini adalah sederas-deras air sungai yang mengalir. Deras lagi hatiku mengalir ke jiwamu. Oke, hari ini kita akan dengar kata-kata daripada Sazwan ya. Sazwan. Oke. Tunggu dia habis bercerita baru kita cakap. Oke. Iya. Wan. Iya guys. In Malay. Kalau kita nak pergi ke pasar in Malay. Itu saya kena study dulu lah. Tapi biasanya kalau kita mau berak, Ya. dalam in Malay kita ndak cakap, "Weh, aku mau berak." Habis Tapi itu kalau in Malay we say, "Andai perut ini terasa berperang, izinkan hamba mengundur diri seketika ke medan sunyi. Kerana disitulah tempat melepaskan beban dengan cukup bermaruah." Oh, so guys, sudah dengar ah? Itu kata-kata in Malay pada hari ini. So, jangan lupa follow guys. Oke guys, selesai sudah kami punya aktiviti mandi sungai. Oke, santai-santai dengan kawan-kawan kerja ni kan. So on the way balik rumah lah. Boleh berehat-rehat sekejap. Malam ni kerja pula. Okay. Jadi untuk kali ni guys, saya tengok kurang sikit lah orang di kawasan Ulu Cepur ni. Mungkin sebab sibuk menguruskan anak-anak sekolah kan, beli barang-barang persiapan untuk buka sekolah besok kan. So itu saja guys, kita jumpa lagi untuk next video lepas ni. Entah apa lagi aktiviti, kemana pula saya lagi lepas ni. Jadi harap enjoy dengan video saya ni. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain kesempatan. Bye.